Okey geng, kalau korang ada masalah bawa kereta, bawa motor, bawa apa-apa kenderaan tengah malam, lepas tu cahaya kenderaan korang tu tak cukup terang, ini solusi ni geng. Satu lampu LED, saiz dia 3 inci. Nampak bentuk dia macam ni. Korang boleh pilih yang kuning macam ni ataupun yang color putih. Nampak cukup solid macam ini. Ini dia punya design dia memang cukup cantik. Lepas tu datangkan sekali dengan kaki dia ni. Kaki dia cukup solid. Nampak? Cukup keras. Dapat dia punya Allen key dan juga skru sekali. Jom kita test geng. Macam mana lampu ni berfungsi. Okey, sini ada tiga wire. Bahagian hitam ni dekat body ataupun dekat negatif. Merah ni, jom kita test yang merah dahulu. Yang merah ni lampu utama dia. Lampu kuning. Ataupun lampu ni kalau korang pilih yang putih, dia putih yang ni kuning. Cukup terang geng lepas tu wire kuning ni, nampak? Dia ada daylight untuk tepi. Lepas tu ada mode. Okey. Dia boleh mode flashing. Lepas tu ada mode biasa, ada mode flashing. Macam gitu geng. Ada dua mode untuk lampu tepi ni. Daylight dia. Nampak? Kalau korang nak onkan dua-dua pun boleh. Macam gini geng, kalau onkan dua-dua. Lagi lebih terang lah. Contoh macam gini. Macam gitu geng. Korang boleh beli dekat beg kuning kat bawah ni yang aku dah sediakan. Satu harga untuk satu pieces geng. Kalau korang nak beli untuk kiri kanan dua, korang kena beli dua lah. Memang cukup solid. Memang cukup cantik design dia. Letak kat motor, kereta, lori, semua memang cun. Yang penting LED, tahan lama, tahan lasak dan kalis air geng. Boleh beli sekarang dekat beg kuning kat bawah ni. Terima. Dah.